Selalu kalau bila kita buat conference ke apa kan, kita akan pakai ni lah conference ni. Okay, dia punya speaker untuk conference kan. Sekarang kan banyak orang buat meeting secara online, so perlulah benda ni. Masalahnya bila kita beli yang VF ni, okay, VF ni lah, kalau siapa nak beli boleh belilah, harga dia 200 lebih. Okay, yang portable conference punya ni kalau nak beli, tapi dia tak bagi bag yang betul tau. Dia bagi bag macam ni, yang lembik-lembik macam ni je. Jadi macam tak secure sangat lah. Sebab tu lah kita beli bag ni. Okay, bag ni murah je dekat Shopee. So kalau siapa yang nak beli, boleh beli bag ni. Bag ni dia punya nama dia adalah tempat simpan headphone. Tempat simpan headphone, tapi dia boleh muat. Boleh muat untuk conference ni. Okay, so dia macam ni lah. Nampak tak? Macam ni. So kat sini dia ada tempat pegang dia. So boleh kita slide macam tu je pegang. Nampak tak? Secure. Siap ada tempat nak pegang lagi. So kat tepi ni kita boleh zip lah. Dan dia punya case ni juga adalah hard case. So selamat lah kalau terjatuh ke apa ke, tak adalah rosak kita punya conference mic kita tu kat dalam tu, yang speaker tu. So boleh dah zip macam ni. Okay, so kualiti dia okey lah, boleh lah pakai kan. Duduk dalam ni. So lebih kurang satu besar tapak tangan je lah. Okay, lagilah okey daripada pakai yang ni, lembik-lembik ni. Memang tak berguna lah. Elok pakai yang macam ni lagi. Lepas tu kat dalam dia pula dia ada banyak kompartmen juga. Kat dalam ni ada kompartmen tepi ni. So kat sini boleh lah nak letak dia punya charger. Charger dia yang type C tu lah. Kabel type C tu boleh letak kat sini charger dia. Dia boleh letak kat sini. So kalau nak guna untuk conference tu, tak nak keluarkan daripada ni, buka macam ni je pun boleh guna juga. Sebab dia kan Bluetooth kan. So boleh dah guna juga. So pada siapa yang nak beli ni, memang boleh belilah. Sebab dia ada yang tempat slow, dia ada tempat untuk kita ni, kita apa, mute. Bila mute sini, kita guna mute sini, sebenarnya kalau kita macam guna Microsoft punya ataupun kita pakai yang Google Meet punya, dia takkan tunjuk dekat screen tu kita mute. Tapi bila kita dah mute sini, dia sebenarnya mute. Dia mute yang dekat sini je. So kita tak boleh control direct dekat lah. Tapi dia memang betul-betul mute lah, walaupun dekat screen tak tunjuk mute. The moment bila kita buat connection ni. So boleh belilah yang ni. Memang sangat berguna. Memang sangat okey lah. Cuma ni masalah dia bila beli ni dia tak ada case. Jadi belilah case ni dekat Shopee. Ni sebenarnya case ni untuk headphone tau. Dan ni paling murah. Harga RM7 je. So siapa yang nak beli boleh beli lah. Memang function lah. Okay, so itu saja untuk review kali ni. Bye.